sound test Mic, test. Test mic. Ya gini. Allah. Dah. Hai guys, kita jumpa lagi Cyclo Touring Januari 2026. Muka yang sama, muka yang baru. Moga ada memori yang baru untuk touring kali ni. Okey. Dah tak muntah. Ada tak muntah? Dah tak dah, kali ni dah tak. Tiga. Mana Jan? Selamat adik. Sekarang kita berada di Sungai Tiram, Pulau Tiram, menuju ke OMR campsite. Kita akan berjumpa dengan dua orang lagi. Dua orang Aidil dengan bike. Aidil dengan bike dekat Empangan. So lanjutkan. Sekejap lagi. Orang tua-tua ada pesan, jangan riak, jangan terkabur. Balasan dia cash. Bukit dia memang ram jadah. Menyesal tapi dah nampak dengar tu. Dia kata tak ada bukit tapi bukit dia nauzubillah. Masya-Allah. Minta nyawa okey. Okey. Belasan. Hari ni kita kena scam lah dengan EE. Dia kata tak ada rolling. Tapi kau rolling kena tanya ni. Brother ni. Brother kena scam. Go. Apa E cakap? E kata tadi dah habis lepas mangan flat. Ini flat benda. Dia kenakan aku balik. Tapi best lah best. Saya kenal dengan kawan-kawan aku. JB aku psycho touring. Bukan cyclo ni psycho. Best. Santai. Alright. Terima kasih. Lapar. Rasa macam nak makan je ulang sawang tadi kan. Hey. Penat. Tak makan nasi daripada tengah hari. Sesat dalam hutan lagi. Dengan bukit banyak lagi. Dah sampai dah okey lah. Dah cukup. Okey. Komen satu perjalanan yang dah terbaik. Sampai Penderam ni? Sampai Penderam dah sekarang. Kita berapa minit nak sampai ke destinasi? Lagi 2 kilo. Lagi 2 kilo. So kita makan dulu dekat restoran tak ada nama milik keluarga di kampung Penderam. So ya, semoga kita sampai ke destinasi dengan selamat. Sudah sampai di OMR campsite. Inilah kediaman pada hari ini, malam ini. Satu tent ni menempatkan 4 orang. Ya, lihatlah sekeliling ini. Campsite. Dah ada api.
Selamat pagi. Selamat pagi. Kita dekat OMR Camp. Feeling camping kali ni. Tapi tak bawa kemah pun. Tidur macam bangsal gitu. So far okay. Perjalanan semalam ke sini adventure sikit. Cari jalan sendiri. Sekejap lagi tunggu sarapan pukul 9. Lepas tu kita gerak pukul 11. Balik pukul Sidang, balik Pasir Gudang. Lepas tu ke Johor Bahru, lalu Cai Baru, Sri Alam, Lentong macam tu lah. Tak ada off-road. Alright. Okay, semua balik 5. Good morning. Okay. Hari kedua cyclotouring. Hari dah nak balik. Tempat tidur shelter okey. Cuaca ngam. Apa lagi Swimming pool je. Toilet jauh. Kita akan mula kayuhan kita pukul berapa? Anggaran? Tunggu matahari betul-betul kat atas kepala. Matahari atas kepala kita. Ready tak ready? Cik. Zas. Sarapan. Sarapan ni baru lagi ni. Semalam kita beli pukul 9 kan? Takkan pukul 9 tepat? Mamat baru gosok gigi. Mamat gosok gigi. Mamat baru gosok gigi. Betul. Kau boleh gosok gigi ke tinggi bawah ni. Terima kasih. Okay. Pagi kita nak bergerak balik dari Sungai Penderam, nak balik ke rumah. Semua dah ready. Sekejap lagi kita sama je, okay? Trip best. Bye. Macam mana perasaan Pejal titik 8 ni? Ada sama dengan Bromo dengan ni? Easy lah. Kita sudah mengakhiri cyclotouring. Agak mencabar semalam lah. Hari ni biasa-biasa je. Semua so far selamat semuanya. Dan ya, kita menikmati makanan tengah hari. Itu je. Zaz. Alhamdulillah kita dah nak sampai Penaman. Ini dah kira hentian terakhir. Lepas ni semua akan berpisah membawa haluan masing-masing. Bergantung kepada individu tu lah, nak ke mana, nak ke sana, nak ke sini. Nanti kita akan berkumpul balik. Jalanan pun lancar, cuaca pun agak bagus. Angin sepoi-sepoi, membantu kita ambil perjalanan. Bukit agak kurang, makan sedap, makan tu best. Malam ayam bakar sedap, penutup best. Menarik, alhamdulillah. Alright. Sehingga cyclotouring sekejap lagi ya. Bulan puasa kita buat cyclotouring. InsyaAllah. Oh, alhamdulillah. Habis juga. Dah lalas pun bagi game lagi lah. Ada main-main dalam taman lagi. Best lah. Satu dah lama gian. Last PTP 2023 backpacking. Terima kasih. Kasih join. Chief, Master, Tanah, Yudi, Maki semua. Next time saya rasa lah untuk beginnernya backpacking sesuai, baby style. Terima kasih. Nanti kita buat lagi, okay? Okay. Assalamualaikum.